Hai adik-adik, hari ni kita nak belajar macam mana elektrik boleh hidupkan lampu. Elektrik tu macam air yang mengalir dalam paip tapi kita tak nampak sebab dia dalam wayar. Kita perlukan 3 benda penting, bateri, wayar dan lampu kecil. Senang je. Bateri ni macam pam air. Dia tolak elektrik keluar dari bahagian positif yang ada tanda tambah. Wayar tembaga ni jadi jalan untuk elektrik mengalir. Sambung satu hujung wayar ke bahagian positif bateri. Sekarang sambung wayar ke lampu. Elektrik akan mengalir masuk lampu dan buat dia panas sampai bercahaya. Tapi lampu tak hidup lagi sebab elektrik kena balik ke bateri. Kita kena buat satu bulatan lengkap. Ambil wayar kedua, sambung dari lampu ke bahagian negatif bateri yang ada tanda tolak. Tengok apa jadi? Wah, lampu hidup, elektrik mengalir dalam bulatan dari bateri melalui lampu dan balik ke bateri. Bulatan ni dipanggil litar. Kalau putus mana-mana bahagian, lampu akan mati. Cuba korang buat sendiri.